mazhab mana? Kalau itulah hujah yang paling dekat, itulah hujah yang paling tepat dengan dua sumber ini, kita tak kira dah. Bukan bermakna melarang daripada bermazhab. Bukan bermakna kita konyeh mazhab yang ada. Dan bukan juga artinya kita suruh buat mazhab yang kelima dan yang keenam. Hak itu ucapan orang yang emosi, yang tidak berarti ilmu. Mazhab akan kekal ada mazhab. Quran sebagai sumber, sunnah sebagai sumber, perkataan ulama yang melarang daripada taklid, melarang daripada membabi buta ikut perkataan, kita jadikan sebagai satu guideline, satu lampu suluhan yang jelas. Mana-mana perkataan di kalangan ulama yang muktabar ini bertepatan, kita ambil. Dan mana-mana perkataan yang samar, bagi setiap level manusia itu ada peringkat yang dia tak boleh sampai, maka di kala itu dia akan memilih daripada kalangan ulama yang dia cenderung pada urutannya. Orang awam dia tak boleh pegang, dia tak boleh tahu sama macam orang alim, dia tak boleh tahu sama macam mujtahid. Tapi di mana dia nak berpegang? Dia akan berpegang pada perkataan orang yang ditanya. Kerana itu perkataan yang lebih sahih di kalangan ulama. Mazhab orang awam ialah mazhab orang yang ditanya, mazhab ulama yang ditanya. Orang awam, mazhab dia ialah mazhab orang yang ditanya. Kalau orang yang ditanya itu keluarkan fatwa dia dengan mazhab Maliki, hak kawan ni tak tahu pun hak tu Maliki, itulah mazhab dia, pasal ilmu dia takat tu. Orang yang bertanya pun tidak akan ditanya, melainkan ditanya takkan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala, melainkan ilmu yang dia dapat. Dah tanya ustaz tu, dia keluar fatwa mazhab tu. Tapi bagi orang yang teringkat dia tinggi sikit, dia boleh belajar, dia boleh mendengar, dia boleh berfikir. Dengar bunyinya kereta berdengung pun tahu tang mana silap, takkan agama tak boleh fikir. Tengok pokok durian tak tahu jantan betina, takkan agama dia tak boleh usaha nak fikir. Bagi level ini, dia kena faham, dia kena tahu daripada mana perkataan para ulama ini datang. Selepas itu, apabila timbul perbezaan di kalangan 2-3 pendapat yang sampai kepadanya, lalu ia akan memilih perkataan yang paling hampir dengan fahamannya terhadap Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mencela mana-mana imam. Itu yang ditulis oleh Syekhul Islam, Raf'ul Malam an a'immatil a'lam, mengangkat kecelaan, maknanya tidak mencela para ulama yang hebat ini. Ini prinsip asalnya, tuan-tuan. Tapi lihat, kerana orang kita dia kerak fikir, dia mazhab Syafi'i, dia Syafi'i, kita tengok satu persatu cakap mana yang dapat tentang apa yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan apa yang dipegang oleh orang Melayu. Kita ambil tajuk kitab bab akidah. Dalam bab akidah, buku teks kementerian, ilmu akidah dikenali sebagai pertama akidah, yang kedua tauhid, yang ketiga usuluddin, yang keempat ilmu kalam. Ilmu kalam, kalau pergi mengaji dekat tempat-tempat tradisional, yang diajar ialah ilmu kalam. Apa perkataan Asy-Syafi'i tentang ilmu kalam? Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Harawi dalam Dhammul Kalam, dia telah berwasiat kepada salah seorang, dia kata, sekiranya seseorang berwasiat kepada orang lain untuk mengambil manfaat daripada kitab-kitabnya yang ditinggalkan, dan di antara kitab tersebut ialah kitab ilmu kalam, maka kitab ilmu kalam itu tak termasuk dalam barang yang diwasiatkan, kerana ilmu kalam bukan ilmu. Al-kalam bukan ilmu, dia tak masuk pun. Nak kita kata akidah tadi, bukan, itu bukan ilmu. Ada orang bangkit dakwa, hak ilmu kalam yang Imam Syafi'i sebut larang tu lain daripada ilmu kalam untuk mengaji ni. Lain tentang mana abang? Melainkan cerita tentang sifat, tentang apa? Arat, tas, jirim, apa lagi? Tentang ta'alluq, cerita tentang tanjizi qadim, tanjizi hadis, bukan itu. Hak itulah dia. Ta'alluq sifat Allah Ta'ala ni, kudrat ta'alluq di tangan mana? Boleh tak Allah Ta'ala cipta batu, batu tu Allah Ta'ala sendiri tak boleh angkat? Ada soalan tu? Ada yang ngaji? Kalau kita bagi ni, bagi buku ke, bagi pen ke orang, kita bagi ke Allah Ta'ala yang bagi? Dia tanya mereka yang mengaji. Itu dia. Soalan yang lain lah, bolehkah Allah Ta'ala cipta satu Tuhan, dan Tuhan tu
juga berkuasa macam dia. Semua soalan itu adalah persoalan ilmu kalam. Soalan itu pun sendiri layak untuk dikenakan hukuman sebat. Tiba-tiba jadi bahan pengajian. Hak tu kerja orang zaman dulu, zaman mereka, zaman mewah. Kerajaan tu kira mewah, tentera berkuasa. Dah tak ada kerja apa, baik kita buka buku Hindu, buku Parsi, buku hak jemaah daripada Yunani, semua buka baca, saja nak test akal, buat riadah. Kalau mengaji matematik pandai lama dah. Riadah tu yang menyebabkan akhirnya tulis kitab dengan ilmu mantik dan sebagainya. Ini semua kalau kita rujuk balik, kalau yang kata dipegang dengan mazhab Syafi'i, tengok Asy-Syafi'i larang perkara tu. Kata Syafi'i lagi, aku tidak berdialog, tidak berbahas dengan seseorang tentang ilmu kalam melainkan sekali, dan aku beristighfar kepada Allah Ta'ala. Menyesal hak sekali tu. Dan Al-Imam Syafi'i sebagaimana yang kita katakan, memahami ilmu falsafah dan ilmu kalam ini ialah kelahiran, kembang, kalaupun tak seiras dengan ilmu falsafah. Asy-Syafi'i pesan kepada anak muridnya, dia kata, kalau kamu berbahas tentang ilmu fiqh, habis tinggi orang akan kata kamu bersalah. Habis kuat orang akan gelak ketawakan kamu. Tetapi kalau kamu berbahas tentang kalam, kalau kamu silap, orang akan kata kafartum, kamu kafir, ataupun zindiq. Dan orang berkata gelak, orang akan kata ini bid'ah. Ini perkataan Asy-Syafi'i, tuan-tuan. Ini perkataan Asy-Syafi'i. Baik, orang kita belajar, bukan orang awam. Ini bukan cerita orang awam. Ini akad level tinggi sikit belajar. Timbul di mana Allah Ta'ala? Allah di mana-mana. Biasa dengar kan apa nama drama, apa gambar Melayu dulu, Sesejuk Ayat Mata Ibu ke apa nama ke, Syarifah ini dengan Norizan. Nak bentang saja dah tanya, nak sembahyang kiblat mana? Mana pun tak apa, Allah di mana-mana. Skrip masuk dalam TV tu. Itu i'tiqad sebahagian daripada kita. Bukan orang awam, orang pun tak tahu taman Allah Ta'ala pun tak fikir macam tu. Yang penting tahu Allah ada kan. Tapi itu pandangan yang ada bagi orang belajar sikit. Kemudian yang lain pula, Allah tidak berada di mana-mana. Apa kata Syafi'i? Asy-Syafi'i beriman. Dia kata alhamdulillahilladzi kama wasafahu nafsuhu huwa a'lamu mimma tasifuhul makhluqat. Segala puji bagi Allah Ta'ala sebagaimana yang ia sifatkan tentang dirinya, dan ia lebih mengerti daripada apa yang disifatkan oleh para makhluknya. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala istiwa. Ar-Rahman istiwa. Ar-Rahman itu kita terjemah, boleh kot terjemah jadi bersemayam di atas arash. Maka itulah akidah Asy-Syafi'i. Kalau orang kata hak itu sesat, kampus sekali ingat Asy-Syafi'i sebagai sesat. Tentang Syafi'i itu tak gamak nak kata sesat. Tapi kalau orang sebut kita kata sesat dah tu, sekalipun Quran. Nampak? Itu perbezaan asas antara segelintir orang Melayu yang belajar. Ini kita tolak tepi orang awam dengan apa yang Asy-Syafi'i bawa. Al-Imam Syafi'i sebut dalam perkataannya yang lain, bahawasanya ia beriman apabila Allah Ta'ala sebut tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit yang pertama pada sepertiga malam. Al-Imam Syafi'i kata terima macam tu. Bila Allah Ta'ala sebut tentang wajah, ya terima wajah. Sebut tentang tangan, dua tangan, Al-Imam Syafi'i terima dua tangan tu, tanpa mentaktilkan, tanpa memandulkan maknanya ataupun menyamakan sifat-sifat itu dengan mana-mana makhluk. Itu Asy-Syafi'i. Pendirian Asy-Syafi'i senang. Pasal pendiriannya ini adalah pendirian yang sama yang dipegang oleh tok gurunya Al-Imam Malik. Al-Imam Malik bin Anas, perkataannya masyhur dalam bab ini. Bila ditanya tentang istiwa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada bersemayam, dia kata al-istiwa maklum. Yang dia katakan istiwa, yang dia katakan bersemayamnya Allah Ta'ala itu diketahui. Pasal baca mana boleh tahu? Quran ada? Takkan tak tahu lagi. Malaikat yang tak baca. Wal kaifu majhul. Tapi macam mana tu tak tahu. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegangan salafus salih. Kalau orang tanya itu siapa punya pegangan, termasuk di kalangan salafus salih itu ialah Asy-Syafi'i. Itu asal akidah. Nah, baik.
Itu cerita tentang akidah.